Assalamualaikum, salam sejahtera. Bertemu kembali kita dalam rancangan siri Bijak Niaga, Bijak Wang. Nama saya Yo Wikia dari AKPK Cawangan Sarawak. Dan sebenarnya program hari ini kita buat bersama AKPK Sabah, Kota Kinabalu, AKPK Borneo. Siri Bijak Niaga bertujuan untuk memperkasakan usahawan kita dalam pengurusan kewangan yang berhemah serta menerapkan tingkah laku kewangan yang bijak dan berkesan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan keupayaan dan kemahiran kita dalam pengurusan kewangan agar pengurusan kewangan mereka boleh berjalan lancar dan sentiasa dalam keadaan yang baik. Selain itu, tingkah laku kewangan adalah sesuatu yang dikatakan fokus utama siri bijak niaga kita, di mana tingkah laku kewangan sebenarnya merujuk kepada amalan dalam pengurusan kewangan yang baik. Jadi tingkah laku kewangan dan amalan-amalan kewangan yang baik sebenarnya akan membantu untuk mengurangkan tekanan kewangan kita serta membantu mencapai matlamat kewangan seperti kesejahteraan kewangan. Tanpa membuang masa lagi, izinkan saya memperkenalkan tetamu kita hari ini. Beliau merupakan seorang usahawan yang berjaya dan memiliki ramai pengikut di sosial media seperti Facebook, Instagram, TikTok. Ya. Beliau juga seorang usahawan yang berjaya, ya, dan beliau juga terkenal sebagai selebriti dan DJ radio. Pada kali ini, siri Bijak Niaga menjemput tetamu istimewa Encik Fay Afandi, seorang figure yang terkenal di negeri Sarawak yang ditebangkan khas dari bumi Kenyalang untuk bersama kita pada hari ini. Selamat pagi Encik Fay. Selamat pagi. Apa khabar? Encik Yo, alhamdulillah baik Encik Yo. Okey. Satu kata orang intro yang sangat-sangat buat saya macam selepas ni nak berhemat lah menguruskan keuangan saya. Penting kan tu? Penting. First of all, terima kasih kepada AKPK, Agensi Kaunseling dan Pengurusan Kredit. Terima kasih Encik Yo yang sudi menjemput saya untuk bersama-sama dengan Encik Yo pada pagi ini, pada hari ini untuk kita mungkin bercakap berkenaan dengan keuangan. Boleh tak Encik Fay kongsikan sedikit latar belakang dan perjalanan kerjaya Encik Fay, ya, dari zaman kanak-kanak hingga dikenali sebagai seorang influencer dan juga usahawan yang berjaya. Okey, alhamdulillah. First of all, Assalamualaikum kepada Cik Yo, kepada yang tengah menonton di mana-mana juga yang berada. Okey, pertama sekali saya sebenarnya boleh katakan memang anak jati Sarawak lah. Okay. Sebab dilahirkan di Kuching, Sarawak, dibesarkan di Kuching, Sarawak. Both parents, mak ayah pun orang Sarawak, orang Kuching. Dan sepanjang perjalanan membesar ni, saya merupakan seorang anak, ibu bapa saya dua-dua bekerja dekat pejabat. So until one time, semasa masih bersekolah kan, okay, kita orang pindah dekat sebuah rumah ni tau. Rumah tu bila pindah, beli second hand lah. Mak ayah saya beli second hand. Pada tak silap saya tahun 2000 lah masa tu. Bila pindah, tuan rumah asal tu dia bagi sekali apa tau. Dia bagi sekali macam stall. Okay. Dia bagi sekali macam apa, tempat untuk kita berniaga lah. Berniaga, stall. So mak dan ayah saya macam, ini apa ni? Dia cakap dekat tuan rumah tu tau. Dia cakap, okey, kita orang dulu pernah berniaga lah, goreng pisang kan. Betul. So kita orang dah nak transfer dah balik ke KL. So ni sebagai ni bagi je lah. So bermula dengan stall tersebut, hawker stall tu. Mak ayah saya dia fikir lah kan, masa tu hitung kecil-kecil lagi. Saya anak sulung daripada 3 orang beradik. Okay, saya ada adik lelaki seorang bawah saya, adik perempuan seorang bawah saya. So mak ayah saya, dia orang fikir tau, dia tanya kita orang, adakah kita nak berniaga goreng pisang juga macam mana? Cakap boleh je kan, ujung minggu untuk side income. So mak ayah saya, dia orang ambil keputusan yang titik permulaan. Yes.
Kalau nak cerita pasal pasal apa yang saya buat sekarang lah, itu family business kan. Betul. Di situlah semuanya segalanya bermula. Daripada tahun 2000 sampai sekarang, daripada goreng pisang di hujung minggu sampai sekarang, alhamdulillah setiap hari. Seawal usia 9 tahun, 10 tahun saya dah tengok mak ayah saya berniaga tau. Okey. Walaupun kecil-kecil, saya dah tengok, saya dah tolong diorang kan. Dah didedahkan dengan benda macam sedikit. tu. Tapi masa tu hati tak minat tau. Sebab saya memang minat ke arah-arah seni ni sebenarnya. Sebab bapak saya pun, ayah saya, dia kira dalam jiwa-jiwa seni lah. Kecuali paksa juga sebenarnya. mula-mula tu terpaksa lah. Paksa dan dah menjadi kebiasaan, betul. aktiviti harian. Betul. Lepas tu dialah menjadikan satu di mana Cik Fei mungkin keluarlah idea-idea nak mulakan perniagaan tersebut. Sebab dalam hidup ni kita satu zone, mungkin kita dah sampai satu tahap kita peak kan, kita tak tahu nak fikir aku nak buat apa lagi kan. So kita kena keluar dari comfort zone. So kita kena cuba benda baru. Dia macam main game lah. Kalau kita main video game, kalau kita dah habis semua level, kita kena beli game baru. Macam itulah kalau hidup, kalau kita sampai satu peak, kita kena cuba benda baru. Itu saya punya ni lah, saya punya pemahaman lah dalam kehidupan. Saya tahu bisnes Cik Fei ni cucur time. So macam mana populariti Encik Fei ni sebagai influencer semata-mata membantu perniagaan cucur time, dan macam mana mungkin dari sana menarik lebih banyak pelanggan untuk datang ke perniagaan Encik. Okey, dia macam ni Encik Yo. Zaman sekarang saya rasa sangat senang sebenarnya untuk sebuah perniagaan, tak kisah kecil ke besar ke, untuk lebih ke hadapan. Sebab apa? Sebab sekarang kita berada dalam zaman digital. Betul. Semua di hujung jari. Social media especially, ialah seperti kita tahu, kita banyak platform. Betul. Dulu mungkin once upon a time kita punya platform terhad. Sekarang kita dah ada banyak platform. Especially yang paling famous sekarang kan, terkenal kan, TikTok lah. Betul. TikTok antara platform yang sangat membantu usahawan, tak kira kecil ke besar ke. Dan macam saya sebelum mencebur diri dalam bidang radio, sebelum mencebur diri dalam bidang industri seni, saya sebelum ni dah tengok dah macam mana kesukaran mak ayah saya untuk berniaga kan. Sebab during 2000, 2001 sehinggalah saya rasa penghujung 2000, awal 2010, kita tak ada social media yang solid tau. Masa tu kita nak promote kita punya business agak susah lah. Sekarang mungkin sebab nama dah ada, jadi orang bila tahu macam ini kedai goreng pisang Fair, keluarga dia, mak dia, so mungkin itu antara kata orang antara cara yang menyenangkan lah. Sebab mungkin sebelum wujudnya saya dalam bidang seni ni, walaupun masih membantu keluarga untuk berniaga, ada pelanggan. Tapi bila dah sekarang ni dia lagi inilah dengan kita dengan kadang-kadang saya pun kerap juga ambil dekat TikTok, dekat Facebook. Kita buat Facebook Live, TikTok Live, and kadang kita buat Instagram, kadang kita promote here and there. Lebih dari segi pelanggan cucur time ni, dia sebenarnya identity before that was actually dari segi pengikut social media Cik Fei. Dia kalau tengok sebelum ni, dia banyak generasi boleh katakan senja lah sebenarnya. So, generasi yang berusia. Tapi apabila dah kita masuk dalam zaman digital ni, saya pun berterima kasih juga kepada yang pernah singgah dekat gerai saya tu, yang berniaga goreng pisang tu. Kadang-kadang diorang pun bukan saya yang membayar, diorang sendiri yang kadang-kadang ambil nak upload dekat TikTok, dekat Facebook. Alhamdulillah setakat ni tak ada yang mengecam lah. Setakat ni alhamdulillah semua yang baik. Saya berterima kasih sebenarnya. Terima kasih kepada yang dah sudi. Secara kata orang itu free promotion untuk saya. Dan kadang-kadang benda-benda macam tu saya tak buat tau. Orang lain buat, di-upload dekat social media dia. Itu yang drive people untuk pergi ke tempat saya lagi. Itu saya rasa sekarang ni populariti tu dia bukan setakat
macam contoh, okey, artis ni kalau dia buka bisnes confirm laku ni. Tak juga sebenarnya. Tak juga. Dia kena tengok produk dia juga. Betul, produk satu dan kadang-kadang kalau 5-6 orang dah yang viral kan produk kita, itu sebenarnya. Orang kan, oh 5 orang ni kan. Kalau yelah, ambil lah mana-mana artis, benda tu, produk tu memang akan boom. Tapi boom dia seasonal. Okay. Dia tak evergreen punya boom. Itu saya punya pemahaman lah daripada Cik Fei, sebagai moderator, saya rasa satu perkongsian yang sangat baik untuk usahawan-usahawan kita, yang tengah menonton, produk kita sangat penting, ya. Tapi kita jangan juga sebab produk yang kita buat ni, maybe macam contoh, Fei, business you sebenarnya produk yang tradisi. Cucur pisang ni, of course, well, people might think dia sesuatu produk yang macam biasa je. But the thing is, when saya difahamkan dari segi produk ni untuk Cik Fei di Cucur Time ni, dia banyak jenis. Ya, betul. So satu yang dikatakan tip di sini, bila kita nak convert barangan ataupun produk kita yang tradisi dengan digitalization yang Cik Fei katakan tadi, dan juga of course kita gunakan media sosial, di mana sebenarnya Cik Fei ni mungkin at the advantage bila Cik Fei dah establishkan dari segi influencer ni, di mana dia of course give value added to your pelanggan, and then of course dari segi customer base, contoh ada yang datang sebenarnya untuk nak tengoklah Cik Fei ni yang berniaga, tapi pada masa yang sama produk tu pun sesuatu yang dikatakan of course pada mulanya saya boleh panggil produk Cucur Time ni lebih kepada auxiliary, sebab yang datang ni sebab influencer daripada Cik Fei, tapi bila dia datang ni, dia dah consume, dia dah cuba dengan barang-barang tersebut, dia rasa boleh repeat lah. Yes. Dia boleh datang balik lah, boleh beli balik lah. So satu yang kita belajar di sini ialah of course dari segi social media ni sebenarnya boleh membantu kita membuat sesuatu produk yang mungkin biasa dan menjadi luar biasa. Betul. Betul, seperti yang kita dapat tengok sekarang ni. Contoh saya bagi paling dekat, kalau artis-artis yang ada nama, macam contoh Amir Raja Lawak. Kan? Dia berniaga ayam goreng. Betul. Sebabkan nama dia ada, ayam goreng dia so this ni. is also another example. Yes. Walaupun produk ni kita mungkin of course take that dari segi produk-produk kita ni lebih kepada barangan yang keperluan. Betul. Ataupun barangan yang just normal lah, ya. Tetapi bila kita packagekan dari segi presentation kita, cara kita bring up the issue, dan juga siapa yang di belakang bisnes ni pun menjadi sesuatu yang boleh membantu kita, orang kata mengembangkan bisnes kita. Betul. Dari segi of course follower ni yang datang beli ni, Cik Fei rasa dia consist berapa persen daripada customer base Cik Fei? Saya rasa bila kalau kita tengok, saya tak tahu yang datang tu memang betul-betul apa kata orang follower ke, ataupun memang datang yang lalu lalang ke kan. Betul. Tapi saya rasa mungkin dalam, saya ambil senang 50-50 lah. 50%. Mungkin 50% dekat situ. Sebab saya punya produk ni memang dah lama dah kan. Kan daripada turun-temurun daripada mak ayah. Sekarang ni saya yang menyambung legacy. Tetapi apakah kesannya ke atas Cik Fei sebagai influencer, di mana mungkin Cik Fei kena jaga dari segi image, jaga dari segi penampilan semua ni? Dia sebenarnya macam ni tau. Kalau macam saya lah, saya ialah seorang penyampai radio kan. Betul. Kan setiap hari memang on air, mungkin dekat satu Sarawak. Betul. Ialah orang akan dengar kan. Betul. 6 pagi sampai 10 pagi. So bila perniagaan ni, saya mula-mula sebenarnya tak nak orang tahu tau perniagaan saya. Sebab apa? Sebab bila orang tahu, dia satu benda lah. Member akan datang, boleh tak RM10 belanja lah. So, itu benda pertama. Dia bukan berkira. Kalau seorang datang tak apa, kalau 20 orang kawan datang, kan, saya buat kebajikan. Jadinya, so itu benda pertama. Benda kedua, sebenarnya lagi susah sebenarnya apabila berniaga dikenali orang. Betul. Sebab apa?
Saya kena jaga satu, betul lah kata Encik Yo, image. Kedua, saya kena jaga dia punya consistency tu lah. Betul. Kan? Saya kena jaga semua tu. Sebab kalau tak minta lah, kalau lah contoh apa yang saya niagakan, macam goreng pisang, ada apa, cucuk, ikan bilis saya apa semua. So kalau contoh benda tu dah tak elok ke, benda tu tak sedap ke apa, orang akan cakap, oh ini Fir punya ni lah ni. Betul. Fir punya ni lah ni. Yang kita sebagai moderator, saya rasa as influencer, kalau kita dah sampai ke satu tahap yang dah banyak pengikut, dah banyak yang kita katakan followers kita, and yet masa kita nak presentkan produk kita dari segi perniagaan kita, perusahaan kita, tapi standardnya mungkin tak sampai, orang kata apa, up to par. Tak sampai apa yang peminat, mungkin dia akan menjatuhkan image Cik Fei juga. Betul. So inilah yang dikatakan, mungkin Cik Fei boleh kongsi sedikit cara Cik Fei untuk maintainkan kualiti dan dari segi konsistensi, orang kata produk-produk ni. Macam saya sampai sekarang lagi, mak saya antara masih lagi orang kuat dalam perniagaan ni lah. Walaupun ni perniagaan kecil-kecil, mak saya masih lagi, kata orang, dia antara yang selalu QC. Okay. So ada auditor di betul. di betul. kitchen Dan dia pun sebenarnya masih aktif tau. Masih aktif untuk sebab saya berada dekat dapur, dia masih aktif. Dia sendiri kadang-kadang yang menggoreng, dia masih aktif kat situ. So saya rasa itu antara dia punya tulang belakang terkuat. Dan sekarang ni antara penyambung legasi dia, isteri saya lah. Pun dah banyak belajar daripada dia. So berada dekat dapur. So saya rasa legasi tu mesti ada. Sebab dalam apa perniagaan macam saya sekarang ni, saya bekerja juga sebagai penyampai radio dan berniaga juga. So masa saya sebenarnya agak terhad tau Cik Yo. Betul. Kadang-kadang 24 jam tu tak cukup untuk saya. Sebab apa? Saya keluar daripada rumah seawal jam 5 pagi. Saya on air 6 pagi sampai 10 pagi. Saya mungkin akan balik daripada studio on air saya, daripada radio punya office, mungkin dalam seawal jam 11, 11.30 macam tu. Kadang tengah hari nak kena ambil anak sekolah lagi. Betul. Kan? Saya ada satu sistem tau. Sistem ni yang mak saya dah terapkan, di mana kita orang dah ada satu tempat tau. Tempat untuk kita orang ambil bahan-bahan kita orang. Okay. So akan ada akan ada seorang pekerja kita orang yang akan setiap hari, mungkin dalam pukul 10.30 pagi akan pergi ke kedai tu, akan ambil semua barang. Barang memang kita dah set up, siap-siap. Bahan-bahan basah, bahan kering untuk perniagaan kan. Itu antara sistem dia. So kita tak payahlah nak pergi ke pasar nak hari-hari kena hadap macam tu, sebab sistem tu dah ada. Kadang-kadang kalau tak pun dia orang akan hantar ke tempat kita. Itu antara sistem dia. So satu sistem yang dikatakan, mungkin Cik Fei sebenarnya of course ada advantage lah, family yang supportive. Betul. Dan segala yang dikatakan hubungan dengan keluarga yang bagi support kepada Cik Fei dan juga perniagaan Cik Fei. Saya rasa tak kisahlah dia Cik Yo. Apa-apa perniagaan sekalipun, quality control tu sangat penting. Dia mesti ada orang yang betul-betul ikhlas untuk memberi quality check untuk fasa yang terakhir, sebelum kita boleh, kata orang, lepaskan benda tu, produk kita kepada pembeli ataupun consumer kita. Betul. Kan, tak kisahlah nak buka barber ke, betul, kan, kita nak meniaga makanan ke, nak meniaga baju ke, quality control ke, quality check tu sangat-sangat penting sebenarnya bagi saya lah. Supaya takkan ada, kata orang, takkan ada benda-benda yang, yalah, zaman ni zaman digital, selain daripada digital boleh membantu untuk boostkan perniagaan kita, digital juga boleh membantu untuk downkan perniagaan kita. Betul. Di zaman sekarang. Betul. Viral di hujung jari. Mungkin ada satu tips dari segi nak kontrolkan produk kita supaya dia menjadi sesuatu yang luar biasa ataupun berlainan daripada kompetitor kita. Macam saya selalukan amalkan pengurusan berhemat lah sebenarnya. Okey, antaranya
dulu mula-mula seawal perniagaan ni dimulakan, cucur time ni, kita berniaga goreng pisang saja. Tapi lama kelamaan kita variasikan lain. Variety tersebut, betul. produk Kita ada ikan bilis, kita ada udang, kita that ada is sayur. one of my favourite Oh ya sebenarnya, ke? Cik Terima Fei. kasih. Kita ada kalau dekat Sarawak bubuk tu dia macam udang lah, udang kecil-kecil kan. Lepas tu kita ada kopok leko, kita ada apa lagi? Kita ada cucur potato, kentang. So semua benda tu kalau kita nak, sebelum kita nak buat, kita memang ada try and error lah. Kita try and error untuk within atau among ourselves dulu. Okay, mungkin resepi tu kita buat, mungkin kita akan bagi dekat beberapa orang. Kita buat survey lah. Survey sangat penting sebenarnya. Bukan survey untuk kita saja tau. Kadang kita bagi random survey. Kita akan bagi, okay, this is ni, nak rasa macam mana. Kalau orang cakap okay, boleh go, boleh jual berapa, nak beli terus, so baru kita confident nak jual. Jadi feedback daripada pelanggan kita sangat penting juga. Sangat penting. Itu sangat penting. Sebab kita pun tak tahu juga sebenarnya apa yang kita suka, orang lain boleh accept. Betul. Sebab nak jadikan cerita, memula perniagaan cucur ikan bilis ni sebenarnya tak pernah terfikir pun nak buat. Sebenarnya dulu kita memang fokus dengan boleh katakan antara our niche business adalah goreng pisang. Tapi one day tu nak jadikan cerita, stok pisang tu putus, tak ada. So mak saya dia fikir tau, nak buat apa, nak niaga apa ni kan, pisang dah tak ada. Betul. So dia macam mula dia buat main-main tau. Dia ambil tepung, this and that, dia letak ikan bilis semua, dia goreng, dia bagi kita orang. Boleh, sedap ni. Dia bagilah kat jiran semua. Boleh. Esoknya dia cubalah buat. Dan sampai sekarang alhamdulillah, bila saya dah ambil alih apa semua, cucur ikan bilis tu, dia punya permintaan dia lagi tinggi daripada pisang. Semenjak daripada itu, pisang tak ada pun dah tak kisah dah. Sampai level macam tu. Tapi kita tetap kena adakan lah pisang tu, kena carilah benda-benda macam tu. Sebab itu antara our startup punya menu kan. So customer feedback is very important. Betul. Sesuatu yang sebenarnya menentukan adalah tujuan bisnes kita in future. Betul. Dan macam kita orang pun ada juga mendapat feedback. Macam contoh, kadang ada cakap, kenapa berminyak sangat ini. Tapi kita orang kadang-kadang tak melatah tau. Kita ambil itu sebagai satu macam it's okay untuk kita perbaiki lebih baik lagi. Betul. Sebab kadang-kadang feedback daripada customer sangat-sangat penting. Takkanlah benda tak sedap pun sedap kan, padahal tak sedap kan. Betul. So kita kena ada feedback yang ikhlas, yang honest daripada kita punya ni dan klien kita. Yes. Dan kita akan jadikan tu sebagai satu cara untuk kita jadi lebih baik lah, untuk memperbaiki apa kelemahan yang kita ada. So macam mana Cik Fei boleh kongsikan dengan kita what is the best practice untuk kita handlekan komen tersebut ataupun feedback tersebut, dan dari sana kita convert menjadi satu, orang kata, energy yang untuk kita improve. Dia macam ni, Cik Yo, good question juga. Kita ni sebagai seorang peniaga lah, kecil-kecil ni, kita kena letakkan dalam minda kita yang memang customer is always right kan. Tapi not customer is right. Tapi kita tetap juga kena pandai kata orang berlembut hati dengan customer kita. Contoh, saya pernah dalam satu situasi tu, ada yang cakap, kita orang ada order tau melalui delivery, e-hailing lah yang hantar kan. So tapi bila kita order 4 bungkus, contoh yang datang hanya 2 bungkus. Dia orang cakap apa ni. So cara saya nak reply balik dekat masa tu, dia DM dekat Facebook. So saya reply lah, minta maaf kan, esok mungkin ini hilaf kan, silap pekerja saya, staff saya ataupun saya sendiri kan. So esoknya awak boleh datang, ataupun esoknya awak bagi alamat mana tempat kerja awak, saya hantarkan lagi 2-3. Kadang kita kena ambil hati sikit pelanggan kita. Customer experience tu lebih penting daripada customer service yang mungkin kita bagi dengan dia. Betul. Cut short, simple. So peniaga ni dia perlu turunkan ego dia, walau macam mana sekalipun kan. Ego tu memang kena turunkan. Sebab apa? Sebab ialah kita berniaga, kita perlukan pembeli untuk membantu perniagaan kita. Kalau ego kita terlalu tinggi, siapa yang nak membeli dan siapa yang nak menyokong produk jualan kita?
Okey, saya rasa kita akan ada soalan-soalan yang lebih mencabar untuk Cik Fei. Okey. Sebagai influencer, sebagai DJ, sebagai peniaga yang agak berjaya, ya. So, macam mana Cik Fei sebenarnya boleh mengharungi semua cabaran-cabarannya, ya, kembali selepas ini? Okey. Okey, kembali kepada soalan kita tadi, dari segi cabaran perniagaan Cik Fei, dan sebenarnya apa yang kita nak tahu Cik Fei ni, sebab Cik Fei sebagai influencer, radio announcer dan juga MC, so pastinya boleh dikatakan cabaran-cabaran yang Cik Fei ni hadapi ni memang banyak. Dan mungkin Cik Fei rasa stres ke tak dari segi sebagai entrepreneur yang kita katakan berjaya, tapi of course di sebalik your ni behind the scene, I'm sure Cik Fei ni pernah menghadapi macam-macam lah, orang kata ujian, cabaran. Boleh tak Cik Fei kongsikan mungkin cara untuk kita mengharungi cabaran sebagai usahawan? Okey, terima kasih Cik Yo. Okey, nak cerita pasal cabaran, memang cabaran kalau dari segi saya sendiri, personally memang masa tu antara cabaran saya. Okey. Sentiasa masa tidak cukup. Kadang-kadang kita cukup untuk pekerjaan, perniagaan, tapi tak cukup untuk keluarga. Itu yang saya ni mementingkan work-life balance juga sebenarnya. Okey, satu. Dan kedua, cabaran terbesar bagi saya rasa adalah semasa COVID-19. Okay. Semasa PKP. PKP, betul. Sewaktu PKP, ialah kebanyakan di antara kita yang bekerja, tak bekerja, terkesan. And then perniagaan tak boleh beroperasi pada masa tu. Dan agak terkesan sebab apa? Kadang kita, ialah dengan pekerja pun kadang diorang, walaupun kita tak boleh nak cakap, okey, kita kena tutup, kau tak ada gaji. Betul. Kan, kita kena fikir je, nak kena bayar gaji ni. Tapi perniagaan tak buka. Itu betul-betul ujian, saya rasa, masa tu. Itu betul-betul kita akan rasa macam, inilah sebenarnya cabaran terbesar. Sebab apa? Sebab bukan tak ada pelanggan tau. Kita bukan setakat tak ada pelanggan, tapi kita kena membayar komitmen kita. Contoh, di bawah saya ada dalam 6-7 orang staff. Kita kena bayar juga tau gaji dia orang. Takkan kita, dia orang pun ada kehidupan nak dilangsungkan kan. Betul. So pada masa tu saya berfikir di luar kotak sedikit lah. Mungkin ialah berniaga secara online lah. Kan, siapa yang nak, boleh, kita orang tak ni, tapi kita orang akan hantar daripada rumah ke rumah. Sewaktu tu siapa yang beli, tapi kita ada charge dah COD. Ada juga pelanggan yang sanggup untuk membayar, alhamdulillah, pada masa tu. Dan itulah salah satu caranya untuk mengatasi sedikit cabaran yang agak besar pada masa tu. Saya rasa ramai juga peniaga-peniaga terkesan. Ada di antara rakan-rakan saya sendiri yang gulung tikar. Kan, mungkin tak boleh nak sustain sebab bisnes dia orang besar. Betul. Saya kecil, saya masih boleh handle tau. Betul. Saya masih tak boleh bayangkan kalau bisnes saya besar, macam mana saya nak handle. Sedangkan yalah, kawan-kawan saya yang boleh katakan berhemat daripada segi keuangan pun ada yang gulung tikar. Kan, bila fikir balik, itu antara cabaran yang sangat-sangat besar lah sebenarnya. Impact daripada peniaga-peniaga, khususnya peniaga kecil-kecilan macam saya lah. Sebab yang itulah yang kita nak tahu. Mungkin Cik Fei boleh
sharekan sedikit cara kita sebagai peniaga, pemilik perniagaan bolehlah maintainkan kedua keperluan tersebut, iaitu jaga staff, tapi masa yang sama kos kita tidaklah orang kata Naik. naik. Dia macam ni, macam saya dengan orang belakang tabir saya, staff-staff saya, saya jaga kebajikan dia orang bukan setakat mungkin daripada gaji lah, tapi mungkin contoh saya selagi ada macam benda yang saya boleh kongsikan, macam makanan ke, and then kadang-kadang saya tahu ada di antara mereka yang dah ada anak kecil-kecil semua. Kadang contoh baju-baju yang baju-baju anak saya dah tak pakai, kadang saya sedekahkan dekat diorang. Sebab kadang-kadang benda macam tu dia walaupun nampak macam kecil, tak ni, tapi benda macam tu kadang dia boleh membuatkan staff tu jadi macam kata orang lagi jatuh hati lah dengan dengan ni dengan majikan dia. Kadang ialah kalau saya nak naikkan gaji semua dalam masa setiap 5 bulan ke, setiap 6 bulan ke, betul kata Encik Yo, mungkin kos akan naik, tapi saya ada cara saya. Mungkin dengan cara macam itulah saya sedekahkan apa yang ada, saya bagi apa yang saya boleh kongsikan, apa yang saya ada. Kan kadang-kadang makan minum pun saya jaga staff-staff saya. Siap saya ada beli mesin untuk air untuk diorang minum, supaya diorang tak payah nak kata nak bawa daripada rumah ke, nak beli ke apa. Beli kat situ. Kadang saya sediakan kordial untuk diorang ni. Itu untuk saya jaga kebajikan pekerja-pekerja saya. Kadang-kadang tak juga kata orang diorang pun tak adalah, diorang faham tak adalah nak minta naik gaji setiap hari ataupun setiap bulan. Sebab staff kita mungkin akan rasa kita juga. Betul. Macam saya pun saya bekerja kan. Saya bekerja juga sebagai penyampai radio. Kita tahu ada satu ketika akan ada increment. Increment mungkin terjadi setahun sekali, mungkin 2 tahun sekali. Tapi pekerja saya akan ada increment juga saya akan bagi. Saya rasa saya nampak di sini Cik Faye ni sebenarnya beliau rewardkan staff dengan bukan saja dari segi kewangan. Betul. Tetapi lebih kepada Cik Faye ni sayangkan staff dia. Take note of this ya. Bila kita sentiasa berusaha untuk cut cost kan, operating cost kita sebenarnya yang lebih penting ialah kita mungkin boleh think of cara yang alternatif untuk kita rewardkan staff kita. Dan satu lagi Cik Yo, kadang-kadang contoh dalam satu hari tu mungkin sales kita ada bagus sangat pada itu. Tak salah juga bagi saya untuk kita reward kan. Mungkin sedikit bonus, sedikit wang saku ke. Betul. Kepada pekerja-pekerja kita yang ialah betul-betul lumus untuk menjadi tulang belakang juga kepada perniagaan kita. Itu antara reward yang saya bagi juga kepada staff saya. Tapi dia tengok keadaan. Kadang saya suka berkongsi kan. Saya pun bekerja, saya pun bermula di bawah. So saya tahu apa perasaan orang yang bekerja. Kan? Saya dulu mula-mula pernah bekerja pun kat kedai makan. Kan? So saya faham perasaan sebagai orang yang makan gaji. Betul, kan? Betul. Okay, so yang itu kita kata manpower planning kita lah. Mesti ada cara yang lebih orang kata special lah untuk rewardkan staff kita. Sebab kita sebagai usahawan, of course, cost kita kalau terlalu tinggi, of course it doesn't actually logic untuk kita nak carry on dengan perniagaan kita. So mungkin Cik Faye ada tips lain dari segi marketing, pemasaran. Apakah strategi pemasaran yang sekarang lebih relevan ataupun orang kata praktikal? Khasnya kalau kita nak buat bisnes perniagaan baru. Okey, dia macam ni Encik Yo. Sekarang ni kadang-kadang kita ada kata ramai influencer di Sarawak maupun Malaysia lah. Ramai. So antara cara tercepat untuk setengah perniagaan ni, kalau kita ada modal kan, mungkin akan hire influencer itu sendiri untuk mempromosikan. Kan, itu antara marketing strategi di laman sosial lah. Mungkin dekat TikTok ke Facebook ke apa. Tapi ada juga kalau nak independent, cara paling senang, mungkin kita tak nak makan kos yang sangat tinggi.
sekarang ni TikTok kalau nak buat live adalah satu benda yang sangat-sangat relevan. Sebab apa? Buat live TikTok, kita senang-senang mendapat views yang sangat tinggi. So kepada peniaga-peniaga baru, jangan malu, jangan segan untuk kita berjinak-jinak dalam dunia digital, especially social media seperti Facebook ke, TikTok ke, Instagram. Sebab apa? Contoh, kita kena konsisten. Kita berniaga, perniagaan kita baru buka, baru mula, pelanggan belum tahu. Yang tahu pun 5-6 orang saja. So kita tak salah untuk kita buat, contoh pendekatan paling simple saya boleh bagi, buat live setiap hari berkaitan dengan produk kita. Hari pertama tak apalah seorang-dua orang je tengok. Konsisten. Especially TikTok, kalau kita konsisten setiap hari, live tu akan naik, views tu akan naik. Siapa sangka kan, macam dulu kan, contoh, kalau kita di Sarawak, apa-apa yang viral makanan dekat KL ke tak kisah, apa-apa yang berada di Semenanjung, di KL especially, orang Sarawak sanggup fly kan, kadang-kadang terbang nak cuba. Sekarang dekat Sarawak, bayangkan dekat Kuching, orang Kuching sanggup terbang pergi ke tempat-tempat yang macam Sarike, Bintulu, Sibu Miri. Sebab apa? Sebab mungkin ada pedagang-pedagang yang menjual makanan viral, yang mungkin sekarang ni akses kita sangat senang. Kan, dengan kapal terbang, gunakan highway, dia sangat senang sekarang. So semuanya berlaku sebab apa? Sebab zaman sekarang adalah zaman digital, zaman teknologi yang sangat-sangat tinggi, sangat canggih. So cara ni adalah cara yang sangat senang untuk kita mempromosikan. Dia tak semestinya kena jadi seorang influencer, tak semestinya kita kena hire seorang influencer, tapi kita boleh mula dengan diri sendiri sebenarnya. Macam Cik Yo sendiri kalau ada bisnes, boleh mulakan kata orang dengan mempromosi cara sendiri. Sekarang ni orang dah zaman sekarang ni orang dah tak kisah awak influencer ke, bukan influencer ke. Kalau kena dengan cara promosi awak, InsyaAllah ada pelanggan yang akan mencuba produk awak. Alright, saya rasa banyaklah yang kita boleh belajar daripada Cik Fir. Dari manpower planning tadi, dan lepas tu kita ada marketing, dan mungkin satu soalan yang tentang finance, kewangan, perniagaan Cik Fir ni. So perniagaan Cik Fir ni of course boleh dikatakan agak straightforward lah. Tapi still setiap perniagaan masih memerlukan satu sistem kewangan yang baiklah, ya. So sebenarnya Cik Fir ni kalau kita nak mulakan perniagaan, so mungkin Cik Fir ada apa-apa tips untuk usahawan kita, macam mana kita boleh control our kewangan, supaya of course orang kata perniagaan kita dalam keadaan yang berhemah, keadaan yang orang kata sistematik lah dari segi kewangan dia. Dia nak memulakan perniagaan ni, dia macam kita nak membeli kenderaan ataupun rumah sebenarnya. Bagi saya, kita kena tengok bajet kita. Kan, kalau gaji kita setakat ni nak beli kereta-kereta mewah harga ratus-ratus ribu, mungkin tak kenalah dengan kita punya poket. Sama juga macam perniagaan. Kalau modal kita, contoh, hanya ada RM500 ke, RM1,000 ke, kita utilize habis. Kita jangan sampai cakap, okay, aku tengok dia ni kedai dia menarik, dia ni ada kedai sendiri. Contoh kalau kedai makan, dia guna meja macam ni, kursi macam ni, aku nak jugalah. Okey, boleh, tak salah. Zaman sekarang ni kita boleh buat loan, pinjaman. Tak kisah pinjam peribadi ke apa. Tapi kadang kalau kita tak pandai untuk menguruskan keuangan kita, mungkin pinjaman tu boleh memakan diri kita. Sebab perniagaan ni kita kena tahu tau. Dia punya sustainable sampai tahap mana. Kalau kita buat satu pinjaman yang sangat besar, tapi kita tak ada basic, kita tak ada ilmu tentang keuangan, menguruskan keuangan, pinjaman, ambil kata setahun 2 tahun kedai atau perniagaan kita tak berjaya, kita kena hadap pinjaman. Sebab kita dah guna banyak pembayaran balik terms dia lama. So bagi saya, untuk peniaga-peniaga yang baru ni, selagi apa kita ada dalam poket kita, gunakan tu dulu. Kita jangan ikut orang lain. Macam saya sendiri, saya tengok mak saya, ayah saya mula berniaga ni, dia tak ikut pun orang lain. Dia guna apa yang ada dulu. Daripada situ, perlahan-lahan kita akan cuba upgrade. Setiap orang, dia memang nak upgrade dia punya perniagaan. Sebab apa?
kita nak puaskan hati kita punya pelanggan. Dia tengok juga kalau buat loan tu, memang betul-betul kita terpaksa buat loan dan kita tahu, kita dah study perniagaan kita, boleh, tak ada masalah. Sebab tak semua orang ada modal. Tak semua orang ada poket yang kata orang mungkin tebal. Loan tak salah, tapi kita kena study, kena ada ilmu dulu. Kena rujuk dengan yang pakar. Kena bertanya dulu. Kita tengok macam mana, contoh kita nak buat pinjaman macam ni, okey, perniagaan kita macam ni, okey, kalau aku buat pinjaman ni, perniagaan aku macam mana? Sebelum tu kita kena study dulu. Kena perbanyakkan ilmu dulu. Sebab ada orang ni, yelah, ambil. Bila dah ada tu, pinjaman tu dah ada, kadang kedai pun tak ke mana sebenarnya. Mungkin ke arah benda-benda lain. Itu sebenarnya yang kita tak nak dan kita takut sebenarnya. Tapi kalau betul-betul memerlukan modal sehingga nak buat pinjaman, tak ada masalah sebenarnya. Saya ada je kawan-kawan yang buat pinjaman. Alhamdulillah, dah berapa 10 tahun dah perniagaan, lebih 10 tahun, pinjaman pun dah habis settle. Tapi perniagaan masih di landasan yang betul. Alhamdulillah. So untuk pengurusan hutang, saya sebenarnya nak tanyalah Cik Fei, apa pandangan Cik Fei tentang istilah hutang baik, hutang tak baik? Okey, macam saya ni, perniagaan yang mungkin kecil, mungkin tak adalah impact untuk hutang baik, hutang tak baik terlampau besar. Tapi saya ada satu cerita ni, perkongsian. Antara hutang baik dia apa tahu? Dia pernah berhutang untuk membeli lori. Okey. Dan sekarang lori tu dah beranak-anak, menjadi 4-5 buah lori dah. Dia sekarang buat perniagaan mover. So itu antara, saya rasa, hutang baik. Macam saya sekalipun berniaga goreng pisang kan, saya pernah lah beli satu kenderaan second hand ni. Untuk saya apa tahu? Untuk saya bawa pisang saya. Dan Alhamdulillah, kenderaan second hand tu dia banyak membantu. Itulah hutang baik bagi saya. Sebab apa? Saya boleh cut cost dari segi kalau orang nak hantar pisang tu direct ke tempat saya, berniaga, mungkin ada tak extra charges, tambahan extra. Tapi apabila saya sendiri ambil, kadang-kadang pekerja saya ambil, dia boleh kata orang cut cost daripada segi modal saya. Itu antara hutang baik. Antara hutang tak baik bagi saya, contoh kalau saya buat perniagaan saya, benda lampu dah ada, tapi saya nak tambah lagi lampu yang mungkin boleh mencantikkan keadaan kedai saya. Tapi dengan harga yang macam ni siap berhutang. Tapi sebenarnya tak ada lampu tu pun, sebenarnya kedai saya masih ada lampu yang lain. Itu antara hutang mungkin saya rasa, kalau kita dah ada poket, kalau kita dah ada modal, kalau kita rasa okey, itu memang aku boleh beli tanpa nak berhutang, tak ada masalah. Contoh. Itu bagi saya, itu antara hutang baik dan tak baik. Saya rasa mungkin ada usahawan-usahawan ataupun kawan-kawan kita yang sebenarnya baru saja nak menjinakkan diri dalam bidang perniagaan. So what do you advise kepada mereka, kawan-kawan kita yang mungkin masih lagi dekat borderline, nak join business ke, tak nak buat business ke? Apa nasihat Cik Fei? Nak mulakan perniagaan, first memang kena ada minat lah. Minat kita itu kena penting. Satu benda, kita nak berniaga apa. Kalau contoh, minat kita F&B, tapi kita buka perniagaan hair Lain salon, macam. barber ke, perniagaan kawash ke, dia tak kena tau. Bila tak ada minat tu, passion tak ada, outcome dia akan jadi mungkin tak berapa okey untuk pelanggan kita. Betul. Bila tak berapa okey tu yang kadang bisnes tak jalan. Tutup, buka lagi bisnes baru. Kita kena tahu dulu apa yang kita nak. Sama macam kita dah habis sekolah kan, aku nak sambung belajar lah dekat peringkat universiti, tapi aku nak belajar apa, aku minat apa. Sama juga macam perniagaan. Kita kena tahu dulu kita minat apa. Okey, minat satu hal. Kedua, apa kepakaran kita dalam perniagaan. Contoh, mungkin kita kepakaran kita memasak. Kita boleh buka perniagaan masak. Dan satu lagi, nak buat perniagaan ni, nak buka pun, nak set up, owner itu sendiri kena berada di dalam perniagaan itu. Untuk yang nak memulakan, rasa macam patut aku nak mencebur diri bidang perniagaan, kalau satu saya cakap tadi, kena ada minat. Kedua, apa yang kita pakar.
Apa kepakaran kita dalam perniagaan tu? Satu, kita mesti ada minat lah. Betul. Minat terhadap perniagaan kita. Betul. Boleh Passion tu dikatakan penting. kita mesti sayang perniagaan kita. Betul. And then number 2, tips Cik Fei, kita mesti carilah kepakaran kita. Apa yang kita sebenarnya hebat ataupun dari segi strength kita, dan kita fokus kepada dari segi bidang kita, dan apa yang kekurangan, weakness kita ni, kita boleh improve lah kan, Cik Fei. Kita jangan ikut trend lah sebenarnya, Cik Yo. Sebab saya ada Betul. juga kawan yang bila dia tengok ada orang buka kedai makan macam ni, F&B business, dia pun buka tapi sebenarnya minat dia tak kat situ tau. Tak ada. So bila minat dah ada dekat situ, dia akan ambil sambil lewa saja. Take things for granted. So in the end of the day, gulung tikar. Saya rasa Sayang modal kan. kebanyakan usahawan mungkin yang kurang berjaya disebabkan mungkin dia tak fokus dengan apa yang dikatakan minat dia. Betul. Apa pandangan Cik Fei? Ya, sebab di AKPK kita sebenarnya membantu usahawan kita dengan satu sistem yang dipanggil My Bijak Niaga. My Bijak Niaga ni sebenarnya satu sistem yang boleh membantu usahawan kita, especially yang baru start, untuk merekodkan transaksi perakaunan dan juga wang masuk, wang keluar, simpanan, perbelanjaan. Dari sanalah platform ini yang membantu usahawan kita untuk menjanahkan penyata kewangan yang sebenarnya sangat penting. Macam saya, mungkin saya bernasib baik sebab saya meneruskan legasi perniagaan daripada daripada keluarga kan. Tapi ada orang yang mungkin bermula daripada kosong. Saya rasa apa yang ditawarkan oleh KPK ni sangat-sangat berguna. Sebab apa? Sebab bisnes ni kadang-kadang kalau kita hanya menjual satu produk, contoh saya jual mikrofon ni dekat Encik Yo, harga dia mungkin RM100, Cik Yo ambil, dapat duit, simple lah. Simple. Betul. Itu simple transaction. Tapi kalau saya ada 10,000 unit, macam mana saya nak fikir? Betul. Produk keluar masuk, kan? Sebab tu saya rasa apa yang ditawarkan APK ni sangat penting, sangat berguna untuk peniaga-peniaga baru. Dia boleh membantu cash flow. Satu. Kedua, dia boleh kata orang memberikan kita sebagai peniaga-peniaga yang baru ni satu macam dia boleh katakan jaminan lah. Sebab Betul. ini daripada AKPK memang kata orang terbukti. Dan benda pun untuk untuk basic punya app ni percuma kan? Percuma, ya. Percuma. So saya rasa ini tawaran yang ataupun bargain yang sangat-sangat bagus. Sebab apa? Dalam perniagaan ni kadang-kadang nampak mungkin senang, tapi sebenarnya bila kita dah mencebur dalam perniagaan, dia sebenarnya especially menjaga keuangan ni sangat kata orang mencabar sebenarnya. Betul. Dan berisiko. Dan apa yang ditawarkan AKPK, bagi saya, kalau saya sendiri nak set up a new business, saya memang akan gunakan. Dan yelah, jangan fikir nak kena ada extra modal lagi, nak kena hire design. Gunalah apa yang ditawarkan oleh AKPK. Itu bagi saya memadai. Mungkin kalau kita menggunakan basic punya package dulu. Betul. Contoh satu hari nanti mungkin kita dah berada di satu tahap yang agak baik, mungkin kita boleh upgrade lagi. Upgradekan lagi Kita punya package untuk membantu kita. Inilah masanya untuk you praktiskan. Betul. Ya, dari segi kewangan. Sebab kalau kita nak sebut tabiat kewangan ni, sebenarnya kita kena praktiskan dulu. Praktiskan maksudnya kita kena rekodkan setiap urus niaga kita dalam sistem yang disediakan, then barulah kita akan boleh lakukan seperti pantaukan kita punya perbelanjaan, keluar masuk, transaksi. Betul. Dia bagi saya benda ni bagi saya AKPK ni bertauliah. Sebab apa? Sebab yelah sekarang ni kita boleh je nak minta pendapat. Betul. Kawan-kawan yang mungkin dah
dah excel dalam satu perniagaan, kita boleh minta sedikit tips. Tapi saya rasa tak semua orang akan berkongsikan tips-tips yang tertentu. Dan lagi kata orang terjamin apabila kita menggunakan khidmat daripada sistem yang bertauliah seperti KPK. Itu saya rasa akan membantu banyak peniaga-peniaga yang baru nak berjinak dalam perniagaan. Jadi saya rasa usahawan kita mungkin bolehlah follow apa yang dikatakan cadangan Cik Fei ni. Kita praktiskan dulu, ya. Gunakan sistem sedangkan disediakan secara percuma. So gunakan apa yang kita ada. Okay, dan bila kita dah orang kata sampai satu tahap yang lebih mahir ataupun mampu untuk dapatkan package yang lebih advance, ya, itulah perjalanan kita, kan, ya. So sebagai penutup, saya mungkin minta satu lagi nasihat daripada Cik Fei, ya, untuk diri sendiri yang lebih muda. Okey, dan apakah nasihatnya yang baik untuk menjadi seorang usahawan dan influencer yang berjaya? Okey, first of all kepada yang tengah menonton, seperti yang saya cakap tadi, nak menyembuhkan diri dalam bidang apa-apa, tak kisah perniagaan ke, apa-apa minat tu come first lah. Okey. Minat come first. Know yourself first. Kita kena tahu diri sendiri, keupayaan diri sendiri terlebih dahulu. Jangan ikut trend, kan. Saya tahu sekarang ni ialah semua benda cepat, semua benda kita boleh ikut orang ni. Jangan ikut trend, especially nak berniaga. Berniaga ni bukan trend. Dan jangan ingat berniaga ni kita boleh terus kaya. Betul. Kan, boleh jadi jutawan ke apa. Berniaga ni, kalau kita tak nak pressure, especially ialah untuk perniagaan, kalau kita tak nak pressure, kita anggap saja kita sendiri yang makan gaji bulan. Kita tetapkan satu gaji bulan untuk kita. Okay. So kalau ada lebih tu bonus lah untuk kita. Kalau tak ada lebih tu, kita tak adalah down sangat. Betul. Sebab ada orang persepsi dia, nak kaya kena buat bisnes. Tak kena bisnes. Buat bisnes sekalipun, kalau nak kaya, dia kena ambil masa yang sangat lama. Okay. Saya rasa kebanyakan usahawan kita mempunyai satu dari segi pemikiran lah. Bila kita jadi bos ataupun usahawan, kita mesti akan dapat untung besar. Itulah yang dikatakan stigma kita. Betul. Sebenarnya mungkin ambillah nasihat daripada Cik Fei ni, bila kita start perniagaan, mungkin tetapkan satu fixed income gaji. Betul, untuk kita sebab sendiri. Kita nak rewardkan diri juga. Betul. Sebab kita pun ada keperluan menggunakan cash. So dalam perniagaan tu, of course, kita kena asingkan personal spending dengan perniagaan. So kalau ada gaji yang ditetapkan, at least dia membantu kita untuk teruskan maju. Betul. Dalam perniagaan tersebut. Baiklah, sekali lagi saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih atas perkongsian Cik Fei yang tidak kedekut dengan idea-idea beliau, ya, sebab ni sesi yang memang kita nak dapatkan what is inside tips yang Cik Fei nak kongsi dengan usahawan-usahawan kita, untuk especially mereka yang baru start ataupun mereka yang tengah struggle dengan urusan kewangan mereka, especially in business, kan. So saya rasa satu yang saya boleh kongsikan juga, ya, sukses adalah hasil daripada persiapan, seperti yang Cik Fei kata, persiapan, persediaan, dari minat-minat kita, and then kerja keras, of course still relevant, kita kena work hard, sebab as an entrepreneur, business kita sayang. Of course, the only way is we have to work hard for our business. Betul. Dan of course, yang paling penting, jangan takut untuk menghadapi kegagalan. Betul. Because it's a process. Adalah satu proses untuk kita berjaya sebenarnya. Jadi sampai di sinilah. Jangan lupa untuk ikut siri bijak niaga kita yang akan datang. Dan jangan lupa untuk like media sosial kita, TikTok, Facebook kita, dan juga ikuti media sosial
official AKPK. Okay, kita ada portal power untuk dengan modul-modul kewangan yang boleh membantu usahawan kita dari segi mendapat knowledge, informasi yang terkini tentang pengurusan kewangan keusahawan. Dan yang paling penting, jangan lupa buka akaun anda di portal My Bijak Niaga di laman Sepsawang mybijakniaga.akpk.org.my. Bukalah akaun anda sebab dia sangat simple untuk anda rekodkan segala transaksi. Dan yang paling penting, setiap transaksi yang kita rekodkan akan membantu kita untuk menjana penyata-penyata kewangan yang sangat berguna. Contoh, penyata ariran tunai, penyata profit and loss, penyata balance sheet kita. Semua ini sangat penting untuk perniagaan, untuk usahawan-usahawan kita mulakan satu sistem perakaunan yang lebih sistematik dan berkesan. Ya. So dengan ni saya ucapkan terima kasih kepada Cik Fei dan sehingga kita berjumpa lagi, salam sejahtera.